Nombor satu, you loss of weight. Hilang berat badan tanpa plan pun. Tahu-tahu turun je. Banyak pula tu. 5-6 kilogram sebulan. Nombor dua pun, you hilang pula selera. Makanan sedap macam mana pun you tak lalu. Lepas tu demam lebih daripada 3-4 kali sebulan. Demam pelan-pelan je. Demam yang tak teruk pun. Tapi demam. Kulit dah jadi gatal. Lepas tu kelenjar you dah mula bengkak-bengkak. Rasa kat leher, ada kat ketiak, kat selah kangkang. Lepas tu ada masalah sembelit. Dah lebih daripada 2 minggu Tok Sah tunggu. Ataupun you kena pula cirit-birit. Terberselang-seli. Tukar warna, tukar bau. Tukar dia punya design you punya najis. Tai lalat dah mula bertukar saiz ataupun permukaannya dah jadi lain macam. Batuk. Boleh sampai berdarah-darah. Ini jangan main-main. Okay? Kalau doktor check kata flu, no problem. Kalau dia tak berhenti juga, please make sure you buat thorough check up. Lepas tu ketulan-ketulan. Ni bukan gelenjar. Ni ketul-ketul. Nak macam breast swelling kan. Tolong jangan main-main. Kembung perut ataupun rasa selalu sebut. Dan last kali ialah period you bertukar-tukar.